Saya ada soalan untuk kamu. Ketika kamu dapat gaji pertama kamu, kamu buat apa dengan duit itu? Saya tanya kepada 10 orang yang dah kaya. Apa mereka buat dengan gaji pertama mereka? Jawapan mereka sangat berbeza dengan kebanyakan orang. Orang pertama, dia dapat gaji RM2,000. Dia tak beli kereta, tak beli barang. Dia buka akaun simpanan kursus dan dia letak RM1,000 dalam akaun tu. Dia cakap, saya nak lihat duit tu tumbuh. 20 tahun lepas, RM1,000 tu dah jadi RM50,000. Dia cakap itu jadi modal pertama dia untuk bisnes. Orang kedua, dia dapat gaji pertama RM3,000. Dia ambil RM500. Dia belajar. Beli buku tentang invest, ambil kelas online. Dia cakap pengetahuan lebih penting dari barang. Sekarang dia jadi financial advisor. Pengetahuan yang dia beli dengan RM500 tu, sekarang dia dapat income RM100,000 setiap bulan. Orang ketiga, dia dapat gaji pertama RM2,500. Dia buat apa? Dia cari orang yang lebih kaya dari dia. Dia beli makan untuk orang tu dan dia minta nasihat. Dia cakap, saya bayar untuk mendapat nasihat dari orang yang dah berjaya. Nasihat tu dia dapat dari makan bersama orang kaya tu, bukan dari buku. Sekarang dia juga kaya. Dia cakap nasihat yang dia dapat waktu tu yang paling berharga. Dengar cerita 3 orang ni, ada satu perkara yang sama. Orang pertama, dia invest gaji pertama. Orang kedua, dia belajar. Orang ketiga, dia cari mentor. Mereka semua tak guna gaji pertama untuk beli barang. Mereka guna untuk invest dalam diri sendiri. Sama ada invest dalam duit, atau invest dalam pengetahuan, atau invest dalam hubungan dengan orang berjaya. Tapi kebanyakan orang, gaji pertama mereka, apa mereka buat? Mereka beli kereta, beli barang, beli pakaian. Mereka cakap, saya dah kerja keras, saya patut reward diri sendiri. Itu yang jadi perbezaan. Orang kaya, gaji pertama mereka invest. Orang yang tak kaya, gaji pertama mereka consume. Jadi soalan untuk kamu, kamu dapat gaji pertama, kamu nak jadi orang kaya atau kamu nak jadi macam orang yang tak kaya? Keputusan kamu hari ini akan tentukan masa depan kamu 20 tahun kemudian.